kenangan ini menjadi satu memori yang terpahat dalam ingatan atau hanyut di bawah gelombang kesibukan, guru dalam hati kami ini akan tetap membekas satu kenangan yang indah yang kau takkan lupakan. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah. Tanggal 21 November 1975 merupakan detik kelahiran beliau Ustazah Rohani binti Ngah yang bertempat di Kampung Nibung Atas, Kuala Terengganu. Beliau merupakan cahaya mata ke-9 daripada 7 orang putera dan 5 orang puteri. Bagi tambatan hati pasangan bahagia Encik Ngah bin Yahya dan Puan Wok binti Abdullah. Mendapat pendidikan awal pada tahun 1982 hingga 1987 di Sekolah Kebangsaan Gong Kapas. Meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Agama Syekh Abdul Malik pada tahun 1988 hingga 1992. Sebaik sahaja menamatkan alam persekolahan, beliau terus mendapat tawaran meneruskan belajar di peringkat diploma di College University Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu dalam jurusan Pengajian Islam pada tahun 1953 hingga 1955. Kemudian, Ustazah Rohani melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah dalam jurusan Pengajian Islam dan Dakwah di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1996 hingga 1999. Pada tahun 2002 hingga 2003, Ustazah Rohani meneruskan lagi mencari ilmu dalam bidang pendidikan di Maktab Perguruan Bangi dalam bidang pendidikan Islam dan pendidikan jasmani. Profesyen beliau sebagai guru bermula pada tahun 2004. Sebaik sahaja tamat tempoh pengajian, beliau ditempatkan di SK Seri Medan pada 5 Januari 2004 hingga 1 April 2024. Beliau pernah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata, iaitu Muhammad Lokman yang berusia 18 tahun dan Ahmad Ismail yang berusia 9 tahun. Didikan dan amalan untuk meraih kecemerlangan di sekolah dipraktikkan semasa mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Keterampilan beliau semasa berkhidmat di SK Seri Medan telah membawa kepada penganugerahan Sijil Khidmat Cemerlang pada tahun 2012. Sepanjang perkhidmatannya, beliau merupakan seorang yang ramah, berdedikasi, sopan santun dan lemah lembut. Namun dalam kelembutannya ada ketegasan. Ketika menangani kerenah anak-anak didiknya, gaya penampilan yang sederhana tetapi menarik sering menjadi idola rakan sejawatan dan anak didik. Setelah 20 tahun mengerah keringat mencurah bakti, maka pada hari ini tamatlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau tinggalkan. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Benar kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, tapi takkan sama dengan yang pergi. Meski kita telah berpisah dan akhiri semua cerita, masih sulit untuk
terima ku katakan yang sebenarnya. Meski beribu bintang terangi hati, hanya kamu yang selalu ku nanti. Tanpa dirimu tiada berarti, kau takkan terganti. Oh meski kini dirimu entah di mana, dalam renunganku selalu berdoa, jaga dirimu selalu di sana dan bahagia. Meski beribu bintang terangi hati, hanya kamu yang selalu ku nanti. Tanpa dirimu tiada berarti, kau takkan terganti. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Kata pepatah, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat kita bermain. Sejujurnya memang sedih lah, sebab hampir 21 tahun saya berada di sini, di SKC Medan, daripada posting sampai sekarang. Tapi apakan daya, sampai masa saya kena balik lah dalam keadaan sihat. Dalam keadaan sihat saya, semua orang tahu kan, saya nak kena balik lah dah sampai masa. Dulu dengan arwah ayah tak sempat. Moga-moga saya sempatlah berbakti dengan ibu saya di kampung. Itu sajalah. Sejujurnya tak ada plan langsung. Ramai yang tanya nak buat apa. Tak ada. Balik memang nak balik, tapi niat nak belajar tu memang adalah. Kat sana tu Kuala Terengganu memang banyak tempat belajar Fardhu Ain. Itu yang memang antara tujuan yang utama jugalah, nak balik, nak belajar. Lepas tu yang kedua, insya-Allah kemungkinan besar saya akan mengajar budak-budak sekolah menengah. Sekolahnya dekat je, sekolah menengah Megat Panjang Alam. Budak-budak sekolah yang nak belajar ngaji, saya nak gunakan daripada kaedah Iqra secara percuma. Sekarang ni saya tengah berbincanglah dengan cikgu di sana. InsyaAllah mulanya awal bulan 5. InsyaAllah. Itu je lah. Bila sebut harapan, sebenarnya untuk diri Kak Ani juga, dan juga untuk kawan-kawan semua. Harapannya sesibuk macam mana pun kita, tempat kembali kita adalah tempat asal kita, iaitu syurga. Sesibuk macam mana pun dek, solatlah di awal waktu. Barulah kita, hidup kita, bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga segala
susah jadi senang. Jangan lupa sentiasa berselawat pada Rasulullah. Anak-anak didik, anggaplah sebagai anak-anak sendiri. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang diredai dunia dan di akhirat.